Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pohon bidara tepi perigi, pohonnya rimbun tidak berduri. Izinkan saya memperkenalkan diri agar bicara memikat hati. Nama diberi Tengku Puteri Alisha binti Tengku Muhammad Syarudin dan berusia 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Serdang. Kod sekolah saya ialah TBA 1032. Hobi saya ialah membaca buku. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Saya amat teruja untuk berkongsi novel yang telah saya baca, iaitu Budak Nakal kesayangan cikgu. Novel ini hasil karya Quiliana Shuhaimi. Cerita mengisahkan Amin, seorang murid sekolah rendah, sering dilabel sebagai budak nakal oleh guru-guru dan rakan-rakannya. Kenakalannya bukan sekadar gurauan. Dia gemar menyekat rakan-rakannya, seperti menakutkan mereka dengan ular plastik. Tindakannya sering menimbulkan kemarahan warga sekolah, termasuk guru-guru yang mengajar di situ. Namun, di sebalik kenakalan itu tersembunyi kisah hidup yang penuh kesusahan dan kesepian. Amin berasal dari latar belakang keluarga yang kurang berkemampuan, dan kehidupannya yang sukar telah membentuk perwatakannya yang nakal. Dia tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang mencukupi di rumah, menyebabkan dia mencari perhatian di sekolah melalui kenakalannya. Cikgu Salina, guru kelasnya, tegas dan garang. Pada mulanya turut terganggu dengan kelakuan Amin. Namun, lama-kelamaan beliau menyadari bahawa di sebalik kenakalan Amin terdapat seorang kanak-kanak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian. Cikgu Salina mula mengambil pendekatan yang lebih memahami dan penyayang terhadap Amin, berusaha untuk mendekatinya dan mengubah sikapnya dan membantu mengubah sikapnya. Perjalanan hubungan antara Amin dan Cikgu Salina menjadi inti cerita di dalam novel ini. Ia menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang guru boleh mengubah sikap dalam kehidupan seorang murid. Kisah ini juga menekankan pentingnya memahami latar belakang dan perasaan seseorang sebelum membuat penilaian. Budak Nakal Kesayangan Cikgu adalah sebuah novel grafik yang menyentuh hati. Sesuai untuk pembaca berumur 11 hingga 16 tahun. Diterbitkan oleh Alam Muslim pada tahun 2024. Buku ini mengandungi 128 buku surat dan ditulis dalam bahasa Melayu. Novel ini menekankan bahawa setiap kanak-kanak, walaupun nampak nakal di mata masyarakat, tetapi mempunyai sebab tersendiri yang mendorong kelakuan mereka. Watak Amin
menggambarkan seorang pelajar yang kelihatan bermasalah, namun sebenarnya memerlukan perhatian dan kasih sayang. Cikgu Sarina menjadi simbol guru yang memahami, sabar dan penuh kasih, membuktikan bahawa pendekatan yang penuh empati dan keikhlasan dapat mengubah kehidupan dan sikap seseorang murid pada masa depan. Kesimpulannya, novel ini menyampaikan mesej bahawa kasih sayang, keperhatian dan kefahaman dari seorang guru atau orang dewasa boleh memberikan impak yang besar kepada seorang kanak-kanak pada masa depan. Sekian, terima kasih.